Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta yang power gila tetapi kuat penggunaan minyak ataupun fuel consumption-nya. Kalau korang jenis yang tak pentingkan fuel consumption, bawa kereta cuma hari minggu saja, mungkin 5 kereta yang dilistkan dalam video ini patut ada dalam list korang. Ini kerana 5 kereta yang dilistkan dalam video ini cukup sempurna daripada segi performa, handling serta comfort. Dan yang paling penting, kos penjagaannya tidaklah begitu tinggi seperti mana kereta-kereta barat di luar sana. Dan masih ramai lagi yang memilikinya pada hari ini. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, Mitsubishi A-Track. Jentera daripada Mitsubishi ini mula diperkenalkan pada tahun 2001. Sepanjang pengeluaran Mitsubishi A-Track ini ada banyak penggunaan enjin ataupun banyak jenis enjin yang diperkenalkan pada body Mitsubishi A-Track ini. Tapi yang famous ataupun yang terkenal mengenai Mitsubishi A-Track ini adalah Mitsubishi A-Track Turbo R. Ya betul, ramai yang katakan kereta ini kuat makan minyak, tetapi jika kita tahu ataupun jika korang tahu apa yang ada bawah bonet kereta ini, pasti korang akan senyum sambil isi minyak. Ia menggunakan enjin 4G63T 2.0 liter, sama seperti enjin Mitsubishi Evo 7 dan Mitsubishi Evo 8. Saya boleh katakan 80% persamaan enjinnya hampir sama. Daripada segi enjin ke putaran tayarnya hampir sama, menggunakan sistem putaran tayar all-wheel drive. Lebih tepat lagi, bukan sebuah SUV biasa tetapi sleeper car. Nasihat saya, jika korang ingin memiliki sebuah Mitsubishi A-Track ini ataupun khazanah daripada Mitsubishi ini, pastikan korang cari yang owner lama betul-betul jaga kereta itu. Kalau tak dapat yang owner lama modifikasi ataupun banyak jajam, cukup sekadar servis on time sahaja. Dan satu lagi, kalau nak betul-betul perfect, lepas beli terus masuk dyno, tune balik ikut cita rasa kita. Kedua, Toyota Cardina GT4. Kalau ada Mitsubishi A-Track, pasti ada pencabarnya, iaitu sama tahun pengeluarannya. Saya boleh katakan dua khazanah daripada Jepun ini sama power, juga digelar sebagai sleeper car. Toyota Cardina GT4 merupakan varian yang paling atas sekali, menggunakan enjin 2.0 liter all-wheel drive, iaitu 3S GTE. Antara enjin yang sama digunakan pada Toyota Celica GT4. Kereta keluaran Toyota pada awal tahun 2000 ini merupakan yang cukup sempurna daripada segi aspek performa, handling, torque dan comfort. Saya percaya ramai yang tahu Toyota Cardina GT4 ini memang kuat penggunaan minyaknya, terutama sekali yang selalu redah jam ataupun selalu boosting. Sebab itulah ada segelintir pemilik Toyota Cardina GT4 ini buang 4-wheel drive, hanya gerak 2-wheel drive sahaja. Pada hari ini, kalau korang nak cari sebuah kereta yang bawah market 35,000 ke bawah dengan horsepowernya 260 horsepower, ini mungkin pilihan kereta terbaik yang perlu ada dalam list korang. Siapa dekat sini pemilik Toyota Cardina ini? Cuba korang komen dekat bawah pengalaman korang. Alright guys, seterusnya kita masuk yang ketiga. Ia adalah Mazda CX 2.5 liter. Model Mazda CX yang kita nak tengok kali ini merupakan generasi awal yang mana mula diperkenalkan pada tahun 2008 sehinggalah tahun 2012. Ia merupakan sebuah kereta daripada segmen D yang mana mempunyai handling yang mantap, rekaan yang cukup elegan serta prestasi yang cukup memuaskan. Sebenarnya rekaan Mazda CX ini diilhamkan daripada kereta-kereta jenis barat. Jentera daripada Mazda ini saya percaya tidak ramai yang kenal. Sepanjang pengeluaran Mazda CX ini terdapat dua varian enjin yang diperkenalkan pada bodinya, iaitu 2.0 liter dan 2.5 liter. Untuk enjin 2.5 liter mampu menghasilkan input 170 horsepower dan 226 Nm torque. Jentera daripada Mazda ini nak kata jimat minyak pun tak juga. Ianya mampu memberi jarak perjalanan 7 ke 10 km untuk per liter. Kalau korang hari ini nak cari kereta lain daripada yang lain, mungkin Mazda CX 2.5 liter ini perlu ada dalam list korang. Untuk harga pasaran hari ini mengenai Mazda CX generasi pertama ini bermula daripada harga RM25,000 sehinggalah harga RM35,000. Namun perlu diingatkan, harga spare part sebuah jentera daripada Mazda ini tidak semurah jenama Jepun yang lain. Keempat, Subaru Forester. Sepanjang pengeluaran Subaru Forester ini terdapat dua varian enjin yang diperkenalkan, iaitu 2.0 liter dan 2.5 liter. Model Subaru Forester yang kita nak tengok kali ini adalah generasi pertama
pertama dan generasi kedua. Ada versi NA dan ada versi turbo. Pada hari ini kalau nak cari Subaru Forester ada atas jalan mungkin susah nak jumpa. Ia mempunyai ciri-ciri yang cukup praktikal dalam semua cuaca. Enjin yang sama digunakan pada Subaru WRX tetapi dalam bentuk body wagon. Bagi penggunaan bahan api ataupun fuel consumption-nya sekitar 7 ke 9 km untuk per liter. Anggaran ini dibuat untuk enjin NA, kalau turbo mungkin lebih lagi. Pada hari ini kalau korang nak cari sebuah kereta yang unik menjadi buruan pada masa akan datang, Subaru Forester generasi awal ini merupakan pilihan yang terbaik. Namun perlu diingatkan enjin boxer ini kena standby duit lebih sedikit. Maklumlah kereta dah tahun lama, tambah-tambah lagi yang selalu lenjang tak ingat dunia. Dan satu lagi, pastikan jumpa pomel yang tepat yang mahir tentang enjin boxer ini. Harga pasaran untuk Subaru Forester generasi pertama dan generasi kedua ini bermula daripada harga RM35,000 sehinggalah harga RM45,000 bergantung pada kondisi. Siapa dekat sini peminat Subaru Forester ini? Cuba korang komen dekat bawah. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah proto perdana generasi awal, enjin Eterna. Ini merupakan satu-satunya kereta yang ada dalam list ini bukan enjin original. Kebiasaannya pada hari ini kalau nak jumpa perdana yang menggunakan enjin Eterna ini susah nak jumpa pada hari ini. Enjin yang saya masukkan ini adalah 2.0 liter Dodge V6 Twin Turbo. Ianya berasal daripada Mitsubishi Eterna XX4 dan Mitsubishi Galant VR4. Ia mula diperkenalkan sekitar era 90-an. Antara beberapa kelebihan yang ada pada enjin ini adalah bunyi V6 plus Twin Turbo memang syahdu. Respon agak cepat dan boleh boosting tinggi dengan ketahanan blok tidak seperti enjin Mitsubishi yang lain. Tetapi kena set up dengan tune yang betul. Untuk kelemahan pula, ianya tidak sesuai sekali sebagai sebuah kereta daily kerana fuel consumption ataupun penggunaan bahan apinya agak kuat. Maklumlah enjin V6 dengan Twin Turbo. Sangat susah cari alat ganti dan yang menjadikan enjin ini hampir pupus adalah jarang pomel ataupun bengkel yang mahir tentang enjin ini. Ditambah pula pada hari ini setahu saya enjin ini susah untuk lulus Puspakon. Kena ada betul-betul cukup dokumen yang lengkap. Untuk masalah ini saya tak pasti betul ataupun tidak. Jika korang tahu, cuba korang komen dekat bawah. Alright guys, so itu adalah 5 kereta yang power gila tetapi kuat penggunaan bahan apinya. Sebenarnya ada banyak lagi kereta-kereta di luar sana yang power tetapi dengan penggunaan bahan api yang agak tinggi. Daripada situ jugalah harga kereta-kereta ini semakin menurun. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.